Hai, Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Afifi Musleh. Kembali semula dalam rancangan Kisah Seram pada malam ini. Kisah seram kali ini ialah tentang seorang seorang perempuan yang ada kawan baik. Kawan baik ini dari orang Sarawak dan dia disantau oleh kawan baik dia sendiri. Okay, video kali ni sangat interesting dan banyak pengajaran yang kita boleh dapat. Sangat seram. Make sure korang tengok video ni sampai habis. But before you do, don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel untuk support aku grow. Okay, so without further ado, let's get right into it. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, cerita dia begini. Nama aku Amanda. Okay, bukan nama betul, hanya nama rekaan dalam cerita ini. Aku ni perempuan and aku ni umur aku lebih kurang 18-19 tahun macam tu, baru lepas habis SPM. So aku ni dari form 1 sampai form 5 aku duduk dekat asrama. Dan aku ni dari form 1 lagi aku dah kawan baik dengan member aku ni, nama dia Ina. Orang Sarawak, Ina. Okay. So nak dikatakan aku dengan Ina ni betul-betul rapat, to the point where aku pernah datang kampung dia, dia pun pernah datang kampung aku. Memang betul-betul rapat. Memang betul-betul bling rapat. So aku dengan Ina ni pernah satu kali ni lah, aku datang kampung dia. Dia ajak aku datang kampung dia. Okay, so waktu ni dah habis SPM dah. Waktu ni umur 18 tahun aku datang kampung dia. For the first time aku datang kampung dia. And aku tengok mak dia ni kecil, dah tua, kecil, dah bongkok. Lepas tu macam yelah, dah tua bongkok macam tu lah. Lepas tu ayah dia pula dah umur dah 80 tahun, lagilah tua, lagilah macam dah hujung-hujung nyawa macam tu. Separuh badan stroke. Separuh badan stroke. So ayah Ina ni dia memang tak kuat lah. Most of the time dia baring je. So waktu aku duduk dekat kampung Ina ni, aku mula-mula rasa okay je, rasa welcoming sangat, especially daripada mak dia kan. Sampailah beberapa hari aku duduk ni, aku ingat lagi mak dia suruh aku dengan Ina pergi beli barang dapur. Okay, so aku dengan Ina pun pergilah beli barang dapur. So waktu kita orang beli barang dapur tu, balik-balik je kita orang nampak ada kapet yang besar yang duduk dalam rumah tu tiba-tiba dah disidai dekat ampayan. Kapet yang besar, yang berat tau. Bukan kapet yang kecil ringan, tapi kapet yang besar, yang berat, yang memerlukan pertolongan orang lain lah. So waktu ni aku tertanyalah siapa yang angkat kapet tu. Padahal mak Ina memang betul-betul kecil. Memang dia memang tak larat nak angkat semua benda. Semua benda barang ke apa ke, dia memang akan suruh Ina tolong angkatkan. Ina dengan aku tolong angkatkan. Dia memang takkan mampu. Lepas tu nak kata ayah Ina lagilah tak mampu. Sebab ayah Ina tu memang betul-betul umur dah 80 tahun, stroke separuh badan, baring je all the time kan. So aku pun tanyalah Ina. Waktu ni aku tertanya ke Ina, siapa yang angkat kapet besar tu? Lepas tu Ina dia cakap, bapa akulah, siapa lagi? So waktu ni aku macam, okay, bapa kau larat ke angkat sorang-sorang? Lepas tu Ina tu kata, adalah tu, dia guna pertolongan dia, macam tu. So waktu ni mula sas. Sebab kampung dia tu memang tak ada kampung lain tau. Kampung dia tu memang betul-betul private, tak ada rumah lain, tak ada apa. So waktu ni aku dah mula rasa sas. So aku pun mulalah siasatan FBI aku jadi macam FBI sikit. Aku skoding sikit dalam bilik Ina ni kan. Aku try tengok ada benda-benda pelik tak kan. Lepas tu aku nampak notebook Ina, ada macam dia punya diary tau. So aku pun buka lah diary Ina. Waktu aku buka tu, alangkah terkejutnya aku nampak ada tulisan-tulisan mantra, and dia campurkan juga dengan ayat-ayat Al-Quran tau. Pelik tau. Dia macam
Dia mantra tapi dia gunakan juga ayat-ayat Quran tu untuk dia macam modify ke. Tapi for sure memang itu ilmu hitam lah, confirm. Mantra-mantra ilmu hitam kan. So aku bila nampak ni aku rasa pelik. Aku dah, waktu ni dah memang obvious lah, ni terbukti yang keluarga Ina ni dia merupakan pengamal ilmu hitam. Which bagi aku tak pelik sangat sebab yelah orang Sarawak kan, most of them itu budaya mereka yang guna ilmu hitam kan. Lagi-lagi kat kawasan yang pedalaman. Aku tak cakap semua orang Sarawak, aku just cakap ada golongan-golongan orang Sarawak yang dekat bahagian perkampungan ni memang kuat, pengamal ilmu hitam yang kuat. So bila aku nampak ni, aku terus tanya Ina, cakap Ina ni apa ni? Ni mantra untuk apa ni? Lepas tu Ina ni cakap lah yang dia cerita lah dari A sampai Z. Dia cerita yang sebenarnya ayah dia ni dulu tok guru silat. Tok guru silat, and ayah dia ni ada bela something lah. So that's why kapet yang besar tu ayah dia boleh angkat. Sebab ayah dia angkat kapet tu dan dia suruh benda yang dia bela tu tolong dia angkat juga. Faham-faham lah kan. So waktu ni aku dah mula rasa pelik. Lepas tu aku tertanya-tanya lah, Ina ni ada ke guna ilmu hitam dekat aku ke apa ke kan. Sebab kalau ayah dia pun pengamal ilmu hitam, confirm lah benda-benda yang ayah dia bela tu akan diwariskan kepada anaknya, which is Ina. So aku pun tertanya-tanya. Aku tanyalah Ina, kau pernah ke guna ilmu hitam dekat aku ke apa ke kan. Lepas tu baik kau mengaku betul-betul. Lepas tu Ina ni tak mengaku lah. Dia macam tak ada, aku tak pernah guna ilmu hitam dekat kau lah, apalah kan. Sampailah one day aku skodeng lagi dia punya diary. Rupanya dia ada tulis nama aku dekat diary dia. Dia ada tulis nama aku dan dia ada juga tulis mantra-mantra. Lepas tu aku tertanya-tanya lah, apa benda ilmu hitam yang dia guna dekat aku. So balik tu aku pergi, waktu dah balik ke rumah aku pergi jumpa ustaz. Aku jumpa ustaz, and ustaz tu kata rupanya kawan baik aku ni, Ina, dia dah gunakan ilmu hitam dekat aku, and dia guna ilmu hitam tu untuk rapatkan hubungan aku dengan dia. Rapat betul-betul supaya Ina ni boleh lembutkan hati aku untuk belanja dia semua benda. And waktu ni baru aku teringat, sepanjang aku berkenalan dengan Ina ni dari form 1 sampai form 5, memang dah banyak benda aku belanja dia. Aku belanja ni macam-macam. Aku belanja dia pakaian macam-macam. Kalau pergi shopping beratus-ratus aku habis duit belanja dia. Sampai pakaian-pakaian dalaman pun aku belanja dia. Lepas tu aku perasan yang aku ni banyak utamakan dia. Dalam apa-apa hal aku banyak utamakan dia, to the point where dengan parents aku pun aku tak rapat sangat. Aku lebih rapat dengan dia berbanding dengan parents aku. Lepas tu bila aku dapat tahu benda tu, aku confront lah dengan si Ina ni kan. Mula-mula aku confront dengan cara baik. Aku cakap dengan dia yang aku tak nak lagi ada apa-apa dengan dia. Aku tak nak kawan dengan dia lagi dah. Sebab aku risau, takut benda ni akan effect aku, masa depan aku. And aku tak nak lah kikis lagi duit aku semata-mata untuk Ina kan. Lepas tu Ina ni bila dia dapat tahu je yang aku nak putus hubungan dengan dia, dia mula personality dia betul-betul berubah 360. Sebab dulu Ina yang aku kenal, dia memang jenis orang yang lembut, lemah lembut. Tapi bila aku cakap macam tu je dekat dia, dia terus ugut aku. Dia ambil pisau, dia kata kalau aku larikan diri, dia akan baca mantra apa tak, dia akan buat macam doll, tahu doll, and dia akan ambil pisau tu, akan tikam doll tu, dan bila dia tikam doll tu, benda tu betul-betul akan jadi dekat aku. And badan aku pun akan tertikam. Faham tak? So dia dah ada pegang, time tu dia dah pegang dah doll tu,
Dia pegang doll tu and dia ambil pisau, dia ugut. Dia nak cocok doll tu. Sebab dia tahu kalau, sebab aku tahu yang kalau dia cocok doll tu, memang aku betul-betul akan mati lah. Memang aku akan betul-betul kena tikam lah. So waktu ni aku memang takut gila. Dia nak ugut aku. Dia kata kalau kau putuskan hubungan kita, aku akan tikam kau. Macam tu. Lepas tu sejak tu pun aku terpaksalah kawan dengan dia. And sepanjang aku berkawan dengan dia ever since that day, memang dia layan aku macam sampah. Dia layan aku macam orang gaji. Kau tahu, dia pernah macam like kalau naik tangga, dia akan, waktu nak turun tangga, dia akan tendang aku sampai jatuh tangga. Kadang-kadang dia pukul-pukul aku, dia tumbuk aku. Pernah satu kali ni dia langgar aku guna motor. Memang ganas lah sepanjang masa dia layan aku kan. Sebab aku dah tahu pasal dark side dia. So dia mula reveal diri dia yang sebenar. Lepas tu aku pun bila aku waktu tu memang lama lah aku apa orang kata, teranaya tau dengan dia. Sampailah beberapa tahun, dengan pertolongan ustaz yang aku jumpa tu, finally aku dapat larikan diri dan aku dapat bebaskan diri daripada segala ilmu hitam yang dia hantar dekat aku. Alhamdulillah. Dan now aku dah bebas and aku dah tak dengar lagi berita pasal dia, and aku tak nak pun tahu pasal dia, and aku harap sangat-sangat aku tak jumpa lagi dah orang macam dia. So yeah, moral of the story, hati-hati sikit dengan siapa kita berkawan, sebab kita tak tahu family background dia macam mana, culture dia macam mana, especially kalau dia orang luar, okay, orang yelah, orang yang kita tak kenal kan. So yeah, so itulah story pada hari ini. Thank you so much for watching guys. I hope you guys enjoy. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum.